Dan kita tahu Umar bin Khattab, Al-Khattab bapaknya tak masuk Islam, tapi dia tidak menjadi Umar bin Abdullah. Apa lagi? Semua sahabat-sahabat Nabi, Uthman bin Affan tak masuk Islam, dia tak menjadi Uthman bin Abdullah. Islam menghormati bapa dia. Quran kata ud'uhum li'abaihim wa aqsatu 'indallah. Serulah mereka berdasarkan nama bapa-bapa mereka, kerana itu adalah lebih adil di sisi Allah. Kita tengok, saya bukan nak bagi ke isu tu, kita tengok tersendirinya. Sehingga apabila kita tengok orang baru masuk Islam di Malaysia, senarai, kalau nama, sepatutnya nama kita tahu, sebutlah nama pun mesti bin dia sama. Kan copy and paste Abdullah. Isteri bin Abdullah, suami bin Abdullah. Kalau dua-dua pun buat. Anak bin Abdullah, semua bin Abdullah. Amalan ini walaupun diamalkan di Malaysia, tetapi tidak ada dalam dunia Islam. Lalu apabila saya buat isu itu, bangkit dahulu, ramai sekali bapa-bapa yang mana anak mereka masuk Islam telefon saya daripada Sabah dan Sarawak terutamanya. Maka ucapkan terima kasih kerana mereka rasa tak apalah anak mereka nak masuk Islam, tapi at least kekalkanlah nama mereka. Saya dia punya bapa, saya tak tahu itu Abdullah siapa, saya tak tahu dia. Saya punya nama bukan Abdullah. Ha? Simpati ke kan? Quran cakap tentang dua orang. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua ibu bapa itu berusaha untuk menjadikan kamu syirikkan aku, jangan dalam perkara yang kamu tidak ada ilmu mengenainya, jangan kamu syirikkan aku, tapi hendaklah kamu taatkan kepada mereka di dalam urusan dunia. Dan hendaklah kamu berbuat baik, sahib, berkawan dengan mereka dalam urusan dunia. Jadi mereka, Islam tak nafikan. So orang takut masuk Islam, habis anak dia kalau masuk. Dia kata semalam you punya nama, saya punya, you anak saya. Sekarang you balik, you kata you anak itu Abdullah. Saya tak tahu. Kalau mungkin lagi 3 bulan dia sudah tak jadi Perdana Menteri, saya tak lagi tak tahu siapa dia. Tapi ini saya nak ceritanya amalan yang tersendiri yang berlaku di Malaysia. Masa tu saya nak buang amat sukar, dan ramai orang yang masuk Islam datang dulu ke Perlis supaya mereka tidak dibuang nama bapa mereka. Ada orang kata saya, habis tu kalau bapa dia nama teruk, nama dewa Hindu, nama Maniam, dia kata yang nama Maniam yang bapa dia bukan dia, kita ubahlah nama dia jadi Marwan bin Maniam. Dia orang kata tak boleh nama bapa dia syirik. Ya, bapa dia bukan saja nama syirik, bapa dia sendiri pun memang syirik. Anak dia masuk Islam, besok kita jumpa dengan apa? Jumpalah dengan Maniam. Selamat pagi Cik Abdullah. Kenapa awak panggil saya Abdullah, saya Maniam juga? Awak punya anak sudah masuk Islam. Kalau saya panggil awak Maniam, anak awak sudah jadi syirik. Takkanlah macam tu. Apa kaitannya? Dalam zaman Nabi ada Abdullah bin Abdul Asad, Abdullah bin Hamba al-Asad. Kalau kita tengok dalam Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis yang awal, an Amirul Mu'minin Umar bin Khattab bin Nufayl bin Abdul Uzza. Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Hamba berhala Al-Uzza. Kata tuan dia. Takkan Umar bin Khattab bin Abdullah. Saya sentuh isu ni. Kemudian hanya boleh buat negeri lah kita orang buat.
Kemudian saya bangkitkan isu tentang bahawasanya orang Cina di Malaysia patut ada masjid Cina. Bukan kata Islam nak bezakan, biarlah mereka dapat mendengar kuliah dan khutbah dalam bahasa Cina. Ada setengah pejabat agama bangkang saya habis tu semayang dalam bahasa Cina. Astaghfirullahaladzim. Itu masjid Melayu semayang dalam bahasa Melayu. Kita maksud dia tak faham dalam bahasa Melayu. Kalau dia dengar ceramah saya mungkin dia tak faham. Dia nak kena dengar ceramah orang Cina. Oh tak boleh dia kata di Malaysia mesti masuk Islam kena dengar ceramah Melayu. Sehingga ada dia kata dia panggil masuk Melayu. Sedangkan kita tahu sama ada kita suka ataupun tidak suka, ada beberapa perkara dalam masyarakat Melayu ni yang orang Cina tak gemar. Mungkin sebahagian orang, bukan semua, malas. Dan ramai orang Cina yang rajin. Dan mungkin dia orang tak gemar. Dia tak nak masuk Melayu, dia bukan nak masuk pakai kain pelekat. Masuk Islam, lepas tu buat perjumpaan saudara-saudara baru semua kena pakai baju Melayu dengan samping. Untuk apa? Kita bukan memelayukan dia, kita mengislamkan dia. Jadi dia tidak dapat rasa suasana tu. Jadi dia dapat, you kata bapak dia kata mau masuk Melayu tu dadah hormat, drug edit punya banyak. Tapi dia kata saya masuk Islam, saya tak masuk Melayu. Saya boleh kekal makan dengan chopstick, saya boleh pakai baju congsam saya boleh bercakap Cina, tetapi akidah saya sebagai Muslim. Saya tegaskan benda tu. Ada orang tu menentang isu masjid Cina menjadi isu besar dan soal khabar, dan kemudian akhirnya ada pihak tertentu minta supaya dihentikan isu itu kerana lama-lama dia boleh bangkit sebagai isu perkauman. Stop isu. Ada beberapa orang, kemudian saya buat kenyataan supaya saya nak cakap minggu ni, kemudian nak kaitkan masalah sebelah, supaya orang Melayu dia tidak jadi masalah. Bila orang Cina bila dia masuk Islam dia tidak jadi masalah. Cina tu bukan mesti kafir, Cina bangsa, Melayu bukan mestinya Muslim. Bila dia masuk Islam, dia boleh balik rumah keluarga dia, mak dia. Saya ada surat berapa, kalau saudara dan saudari pergi ke laman web saya di armaza.com tu, kalau saudara akan tengok ada surat sebahagian yang daripada ibu bapa yang Cina yang tidak masuk Islam, anak yang masuk Islam dia berterima kasih kerana anak dia telah faham Islam dan balik setelah masuk Islam ke rumahnya. Dia kata tak boleh, kerana orang Melayu ni dia terlalu takut. Umpamanya anjing, dia takut. Jadi bila dia masuk, kalau anjing lintas, kalau anjing kena dia 7 keturunan dia nak kena masuk dengan air tanah lagi apa? 7 kali air dan 1 kali air tanah. Kalau kena khinzir tak tahulah, pegang jari, pegang kasut khinzir. Sebab tu saudara-saudara tengok, ada orang dia hantar email dia forward, dia tak apa nak jadi dengan bangsa Melayu. Ada budak perempuan seorang, saya ingat dia doktor haiwan kan. Lalu mereka kutuk dia kan. Jadi kalau dia bagi rawatan tidak ada masalah. Dia bukan makan binatang tu. Dia semalam saya berceramah terpanjang di mana tempat? Alamak. Alamak. Di suatu ulu di sana. Agak ulu di situ ya. Lah. Itu bandaraya. Dia terlalu sensitif. Kalau dia pegang, dia rasa habis apa